Cili padi itu kecil, tapi pedasnya dirasai. Walau kecil di mata, tapi hebat pada adat dan ilmu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalish Imran Muhammad Idrus, anak bongsu yang berusia 11 tahun ini, belajar di kelas tahun 5 Zamrud di SK Pusing, yang mempunyai cita-cita tinggi menjadi doktor pakar. Saya juga merupakan seorang pengawas sejak tahun 3. Saya juga merupakan AJK Kelab tahun 5 Bahasa Inggeris dan AJK Bola Tampar 1M1S. Dalam bidang akademik, saya mencapai pencapaian terbaik PBD sejak tahun 1. Alhamdulillah, pada tahun lepas, saya merupakan murid terbaik keseluruhan dalam kelas dengan pencapaian mata pelajaran terbaik Sains, Matematik, Pendidikan Islam. Saya juga mendapat penghargaan kehadiran terbaik di sekolah. Walaupun kecil, saya mempunyai bakat dalam pelbagai bidang. Saya juga mendapat kepercayaan untuk mewakili sekolah dalam pelbagai aktiviti. Saya juga merupakan pemenang Bentang Desa pada tahun ini. Saya juga merupakan pemain pasukan elit bola tampar dan pemenang Datus Spell. 3 kejayaan ini membolehkan saya untuk mewakili sekolah pada tahun ini. Saya juga mewakili sekolah di peringkat negeri, melukis poster kesetiaan kepada Raja dan Negara, video PSS at Maidan Challenge pada tahun lepas. Pada tahun ini, saya menyertai pertandingan video bicara STEM. Selain membaca, saya sangat suka sukan bola sepak. Saya merupakan penyerang bagi USI Football Club yang aktif dalam kejohanan junior di negeri Perak. Kali ini, saya memilih buku novel fiksyen yang ditulis oleh penulis misteri, Temeh Abdullah, Empire Putra Tanpa Nama. Kesemua watak di dalam novel ini tidak mempunyai nama, hanya digelarkan oleh nombor siri. Cerita sangat menarik. Pada akhirnya, kita dapat mengetahui siapakah di antara watak-watak yang merupakan putera sebenar Sultan Aradhana Wangsa dan masalah di Madrasah Taming Sari. Penulis novel berdakwah melalui karyanya. Novel ini membawa mesej kepada manusia supaya kena belajar menerima pandangan dan pendapat orang lain, raikan perbezaan pendapat, belajar mendengar dan belajar menerima teguran. Bagi saya, sudah tentu membaca buku bukan sekadar menambah ilmu, tetapi untuk transformasi diri. Sekian, terima kasih.